Okay guys, morning hari ni 23 hari bulan, pukul 4.30. So kita minum dulu, panaskan enjin dulu. Lepas tu kita gerak ambil karkas lembu ni job biasa lah. So ambil sini, hantar pergi Pasar Borong Selangor. Alright, so 4.30 pagi sekarang. Stay tune guys, kita dah nak sampai. Jarak tempat ni 15 minit lah dari rumah saya. Saya pun tak ingat ni kali keberapa saya angkat lembu ni. Rasa ada 5-6 kali ada dah. Santai bosku. Ini harga memang terbaik ni. Lepas tu dia siap bagi duit cuci kereta sekali biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ambil kaki dulu. Selagi tayar masih berpusing, aku teruskan perjuangan. Aku abang memang sangkut rezeki tanpa jual. Pikuk merah kiamat atau gelap di jalan raya aku tak ragu. Kerja jujur hati pun puas, walau penat badan terasa. Senyum pelanggan buat aku lega. So ni kita gelai sampai ujung. Itu dia jatuh. Kembangkan macam tu. ...57 minit 73 km daripada tempat ni nak pergi kompleks Pasar Borong ni lah. Alright, ni dekat Sri Kembangan Daripada parking ni kita gerak pergi Sri Ternak depan ni hantar barang dekat KLIA 54.90 sen. Jalan balik lah. Sri Ternak ni kena masuk dalam, bagi tahulah nombor ataupun nama. Untuk yang pemula yang ambil barang dekat Sri Ternak, memang macam itulah cara dia. Sama juga dengan kecuali Esti Rosyam. Esti Rosyam ni anak syarikat jugalah kan. Esti Rosyam dengan Sri Ternak ni saya anak syarikat. Cuma Esti Rosyam biasanya kita tunggu kat depan je, nanti ada orang tu akan datang. Tapi kalau Sri Ternak dekat Sri Kembangan ni, memang kena pergi dekat kaunter dalam tu. Nanti budak-budak dia akan uruskan untuk naikkan barang semualah. Kita cuma standby je dekat sini. Alright. So barang ni pergi hantar dekat loading bay KLIA lebih kurang 42 minit. Semoga lepas nanti banglakan naikkan barang 168. Owner lembu bagi RM210. Rezeki lah. Saya akan videokan lah dekat mana lokasi loading bay KLIA ni. Alright. Lalu terminal 1 ni, pelepasan atau ketipaan ni. Lepas tu sampai sini korang perlahan-perlahan korang pelan-pelan. Korang nampak ni, Pejabat Pentadbiran Bangunan Pengurusan. Kalau sana tu kita nak pergi terbangan. So ni kita corner kiri ni lah. Lepas korang corner kiri, korang nampak guard ni, jangan masuk guard. Korang corner kanan. Kanan. Lepas tu korang jumpa Renabot ni. Renabot ambil straight yang Kuala Lumpur KLIA T2. Straight. Okay. Lepas tu korang terus ada dua jalan ni, korang ambil yang belah kiri ni, yang pertama simpang pertama ni. Tu korang nampak guide, jangan masuk korang kanan. Korang nampak bangunan ni, korang ada bawah dia.
untuk lori lah. Loading bay lori belah sini. Loading bay kereta sebelah kanan. Ni lori mana lori reverse sebab dia tembok tinggi kan. Kita tak sesuai lah. Kita ambil yang sebelah kanan. Dah nak sampai ujung. Dah nak sampai ujung. Korang berhenti sini. Ni tengah jam lah ni. Kita berhenti tepi selik je. Sekarang tengah tangkap immigration nampak. Lepas tu bas semua kena tangkap. Kita on the way balik rumah lah. Lepas tu bilas kereta belakang sekejap. Lepas tu kita tunggu job Seremban KL. Ada tak? Kita basuh dulu backliner ni. Job ni memang mahal tapi memang kita balik kena basuh lah. Macam tu. Untuk body saya pakai I-Class. Okay, yang pre-wash. Kalau untuk macam nak tembak backliner sport rim, saya akan pakai Nano G. Kalau tembak body, salah bancuhan, body jadi berbelang, terutama yang colour hitam. Untuk Nano G ni, tembak backliner okey. Macam darah ke minyak ke apa ke, dia memang tanggal. Grease, dia memang tanggal. Macam ni je. Nano G ni dia punya sukatan saya buat macam mana nak cakap 1:3 lah. Kena cakap yang tu nampak darah-darah tu keluar, minyak-minyak jatuh macam tu lah. Ya sekejap nanti dia tanggal lah nampak keluar. Tembak Nano G ni orang tembak water jet lah. Macam tu dulu, layu dulu, bagi dia apa, ubat tu lambat habis lah. Tembak ke dalam dulu, bawah ke atas, bagi dia kendur sikit. Macam tu. Terus kau tembak dari tepi ni, atas ke bawah. Darah semua keluar nampak. Nampak. Memang tanggal. Kalau minyak pun tanggal. Kau buat kerja kalau boleh lah lama ke transport ke, korang kena ada benda-benda ni supaya lepas kerja korang boleh bersihkan kereta korang. So water jet soft fly. Alright. So harga dia tak mahal, dah 100 lebih je. Macam ni alright. So kalau untuk body I-Class saya pakai ni untuk foam. Tapi kalau untuk Nano G saya memang pakai manual pump. Sebab sukatan dia berbeza. Pagi buta enjin ku hidup, tapi panas teman hidup.